macam mana Islam memandu manusia. Tapi politik tak boleh pandu Islam. Sebab politik ni kerangka akal manusia. Okey, itu satu. Jadi untuk masyarakat Islam di Malaysia ni faham, tidak menyokong PAS itu bukan, tidak menyokong PAS itu adalah benda yang tidak sampai tahap membatalkan iman dan syahadah. Okey. Kerana apa yang Islam suruh buat, semua orang buat. Sembahyang. Semua orang sembahyang. Adakah orang ni tak berparti, tak sah sembahyang dia? Tidak. Sah batal ni bukan hak kita. Kita hanya hakiki hukumnya. Penerimaan dari sisi Allah, Allah yang menerima iman dan taqwa manusia ni. Nipis, tebal iman seseorang tu bukan sebab politik dia. Sebab ketekunan dia, keimanan dia kepada Allah. Sebab tu bila kita faham konsep Al-Quran ini, Al-Quran tidak meletakkan seseorang itu disebut man siapa-siapa. Contoh, bab halal. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wala tattabi'u khutuwati minasyaitan innahu lakum aduwwum mubin. Baik. Kenapa Allah sebut wahai sekalian manusia? Sebutlah wahai orang Melayu, orang Islam, sudahlah. Dalam bab makan ni, Allah kata, hei sekalian manusia, wahai manusia, makanlah apa-apa yang terdapat di muka bumi ini halalan thayyiban. Okey, awal tak boleh sebut ya ayyuhallazina amanu. Orang tak Islam aku suka hang nak telan apa? Apa kena mengenang aku? Rahmatnya Allah tadi. Rahmat Allah tak kira hang hamba aku ajar jangan makan benda yang lain mereka halal lagi baik. Okey, yang kedua, Allah menyebut man siapa-siapa. Siapa-siapa nak umum istifhamiyah. Bukan orang PAS ke orang tak PAS. Siapa yang memilih selain pada Islam? Maknanya siapa-siapa yang memilih Islam bukan siapa-siapa tak pilih kami. Kami tu bukan Islam, kami tu individu je pun. Salah seorang manusia yang menganut agama Islam. Okey. Yang ketiga, jadi dalam hidup dari rakyat Malaysia ni kena dengan satu je. Kalau kita bawa Islam tanpa PAS, tak ada masalah. Kita bawa Islam tanpa sokongan politik, tak ada masalah. Di sana ada apa? Dipanggil siasah syariah. Politik yang memperkasakan syariat. Syariat ni boleh tertegak dengan apa? Dengan kuasa. Kuasa tu siasah. Jadi kalau kita ada kuasa, macam hari ni PMX ada kuasa, dia boleh buat apa? Dia boleh buat apa dia nak buat, selagi mana tidak melanggar perlembagaan negara, dan dia cukup berhati-hati dalam buat keputusan supaya keputusan itu sama dan adil. Jadi politik ni dia nak angkat apa? Angkat syariat. Angkat dah. Ulang berapa kali Islam agama negara? Berapa kali ulang lah? Islam agama rasmi. Jangan hampa duk petikai apa yang Islam nak buat, masjid besar mana ke, program agama peruntukan banyak mana hampa yang petikai. Satu, selesai. Kemudian angkat maqasid syariah. Jaga nyawa, jaga harta, jaga apa. Islam kata apa? Ifsu salam bainakum tahabu. Sampailah salam. Sampai salam. Mana berilah keselamatan. Keselamatan hidup, ekonomi, kehidupan. Islam tu. Kan? Supaya kamu ada kasih sayang. Dah pemimpin duk bagi duit, sayanglah. Rakyat mana pun, dia akan rasa ambil. Ada jugalah. Pagi tadi buh minyak Datuk 80 dapat 100 lebih. Dapat RM20. Abang kau umpan. Kerajaan bagi RM20 bagi ni. Awak